Ustaz, saya tengok ada orang solat sambil buat live. Boleh ke kita solat sambil buat live ni? Jom saya terang. Tak batal solat orang yang solat sambil dia buat live. Cuma kalau solat tersebut menyebabkan dia tidak khusyuk, mungkin dengan melihat komen-komen yang ada, maka solatnya tidak akan dapat pahala. Boleh jadi perbuatan dia itu adalah haram. Apalagi kalau sampai riak, takabur dan nak menunjuk-nunjuk ketika dia buat live itu, makanya solatnya itu boleh jadi haram dan tidak berpahala. Secara umumnya, melaksanakan solat sambil buat live itu tidaklah membatalkan solat. Cuma kita takut ada perkara lain yang mengganggu hati kita dan perasaan kita sehingga menyebabkan hilang khusyuk dalam solat. Itu yang dirisaukan. Ibadah kita ni adalah untuk kita dengan Allah sahaja. Kita tak perlu orang lain tahu pasal ibadah kita ni. Sebaiknya kita tak perlulah nak buat live ketika kita sedang solat. Melainkan jika ada keperluan sebagaimana imam di masjid dan sebagainya. Yang tu cerita lain. Ini solat tahajud pun kita nak buat live. Sekarang dah jelaskan tentang hukum orang buat live ketika solat. Ingat, jangan kata solat dia batal. Tak batal pun. Dan jangan lupa untuk share video ni supaya kita tak ragu-ragu lagi dan kita boleh tambah ilmu agama kita. Nak tambah ilmu agama, ingat Ustaz Kembar hafal.